Tindakan pantas dua anggota polis berjaya membantu sebuah keluarga menemui semula anak perempuan mereka yang tertinggal di hentian rehat Sungai Merap, Lebuh Raya Utara Selatan dekat Sepang pada Isnin. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Nurhizam Bahaman berkata, kejadian berlaku apabila seorang bapa memaklumkan kepada anggota polis yang sedang bertugas di sekatan jalan raya di bawah pentadbiran Balai Polis Datuk Abu Bakar Baginda bahawa anak remajanya tertinggal di lokasi berkenaan. Beliau berkata, susulan maklumat itu, Korporal Rodri Adeli anak Raden bersama Lans Korporal Muhammad Amirul Fazid Muhammad Syukri segera mengambil tindakan dengan mengiringi keluarga terbabit ke hentian rehat berkenaan. Hasil usaha tersebut, remaja perempuan berkenaan berjaya ditemui dalam keadaan selamat, katanya dalam kenyataan pada Selasa. Nurhizam berkata, pihak polis akan terus komited dalam memberikan bantuan kepada masyarakat bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam sentiasa terpelihara.